Selamat datang ke Pulau Tanjung Surat. Untuk ke kawasan ini, para pelancong boleh melalui kawasan ataupun jeti di Tanjung Belungkung menuju ke kawasan pulau ini. Pulau Tanjung Surat ini terdapat beberapa kawasan dan lokaliti yang menarik yang boleh dikunjungi. Antaranya Galeri Jong, Laman Bakau dan juga beberapa tempat lagi menarik yang boleh menjadi perhatian kepada para pelancong. Jom kita ke Pulau Tanjung Surat. Surat di sebelah Belungkung, dan untuk pengetahuan semua, ini adalah kawasan pertubuhan sahabat hutan bakau Pulau Tanjung Surat yang mana pihak pelancong boleh datang ke tempat kami untuk mengenali spesies-spesies pokok bakau yang berada di Pulau Tanjung Surat. Di antaranya kita boleh melihat pelbagai spesies yang kami semai di kawasan Pulau Tanjung Surat ini yang kami wujudkan di tapak nursery pertubuhan sahabat hutan bakau Pulau Tanjung Surat. Di antara yang ada dekat Pulau Tanjung Surat ini adalah spesies-spesies seperti bakau kurap, bakau minyak, bakau tengah, bakau tumu merah, tumu putih, api-api dan sebagainya lah. Lebih kurang ada 9 spesies pokok yang kita semai di kawasan nursery Pulau Tanjung Surat ini. Okey, untuk pengetahuan di sini, jika pelancong hadir, kita boleh buat pelbagai aktiviti, antaranya penyemaian pokok bakau, dan kita adakan pengenalan spesies pokok bakau dan pengenalan bagaimana pokok bakau ini boleh dijadikan produk makanan. Okey, dekat sini ada makanan yang selalu disediakan untuk para tetamu yang hadir adalah produk yang berasaskan bakau, antaranya lah teh jeruju, teh berembang, kopi berembang dan juga kopi jeruju. Nasi lemak daun simpo yang mana dekat sini memang terkenal lah. Jadi siapa-siapa yang hadir di kawasan Pulau Tanjung Surat ni, kami sediakan nasi lemak daun simpo yang memang popular lah jika hadir ke kawasan Pulau Tanjung Surat. Jong ini adalah satu alat mainan tradisi yang lama. Dia adalah kena berpartikan angin. Kalau tanpa angin, jong tak boleh nak bergerak lah. Jadi jong ini kita akan mainkan di laut, di sungai ataupun di tasik. Yang paling penting sekali dia nak ada angin dan juga sebabnya adalah air. Jong ini sebagai satu perahu layar kecil lah. Dulu perahu layar yang boleh dinaiki orang, tapi jong ni kita jadikan satu alat mainan dia tak boleh dinaiki. Cuma kita akan settingkan, kita akan lepas daripada untuk perlombaan. Di Pulau Tanjung Surat ini, jong ini telah pun dapat diangkat dan banyak belanja-belanja sampai ke peringkat Nusantara atau peringkat antarabangsa. Kita di Johor ini bermacam-macam, segala apa juga aktiviti yang kita laksanakan yang berbasiskan pada pelancongan, jadi salah satunya jong. Jadi inilah, kalau mana-mana yang belum lagi mengenali jong, jadi silalah boleh datang ke tempat kami khususnya di Pulau Tanjung Surat ini. Dapatlah kita akan mainkan macam mana permainan jong ini dilaksanakan. Jom datang ke negeri Johor, khususnya Pulau Tanjung Surat, kita saksikan jong di tahun melawat Malaysia nanti.